di rumah Satya, Ungu dan lain-lainnya. Daripada trio troublemaker yang sangat kuat untuk ini juga. Ya. Bigu, apa lagi? Tadi kata nak tu. Aduh, apa lagi? Rasa aku tengok muka kau ni tak cukup ngantuk. Woi, apa yang kau cakap? Ni, Biru. Kau cakap aku ni tak ngantuk sehari ke? Bukan tu. Aku cuma nak ajak kau pergi membeli belah. Tak tanya pun. Dah habis tu kenapa kau tiba-tiba nak jadi macam ni weh? Dah lah. Jomlah kita pergi kedai runcit. Jom. Kita walaupun tak tahu masa perjalanan ni. Tak tahu. Dah. Nanti kita tunjuk Ungu lepas ni. Ini ke kedainya? Boleh ikut tak aku? Kau pun ada juga merah. Saja je nak pergi ikut korang. Mari kita masuk. Woi, tunggu aku dulu. Datem. Kau nak beli apa yang kau ingat nak beli? Taklah, kau nilailah sendiri. Kau aja betul lah kau ni weh. Aku tak kira lah kau ni weh. Sini kau. Aku nak bantai sekali-sekali kau ni weh. Aku nak hajar kau ni weh. Kau lah merah. Ni, sampai kita jadi baja jadi macam ni weh. Jangan asyik nak salahkan kita je weh. Sang kita yang nak salah. Kau ni Biru. Kau ni asyik tidur. Kau tak nak baring ke? Lagi ni weh. Suka hati aku lah. Kau dah nak sibuk kenapa? Malas nak layan dah kau. Biik-biik kau ni. Kenapa tak siap-siap lagi ni? Malas lah weh. Hijau. Ada apa lagi? Apa ni weh? Hijau hilang. Aku kat sekolah mana pula ni? Memang betul nanti kita ni. Dah agak dah weh.